Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam Setiausaha Akhbar Kanan kepada Perdana Menteri Tengku Nasrul Abadiah buat satu sidang media. Dia duk bagi tahu kepada rakyat Malaysia keluar dalam Isru Awani ada usaha beberapa pihak tertentu yang giat menabur fitnah dengan pelbagai siri dan cerita lapuk, kononnya diulang-ulang, merupakan keterdesakan dan tak ada idea, kontangnya idea pihak tertentu. Ni, Tengku Nasrul Abadiah nak bodek agak-agak patut. Jangan nampak sangat hang tu membodek terlampau sakan. Bertenang. Dalam membodek, bertenang. Jangan terburu-buru. Relax. Dengar dulu abang hang nak bercakap. Siapa fitnah Anwar Ibrahim? Sekarang ni dia Perdana Menteri, dia kena hadaplah apa juga tomahan, kritikan rakyat pada dia. Dulu dia ingat tak, hang suruh dia ingat balik. Waktu dia jadi pembangkang dulu. Waktu Najib jadi Perdana Menteri. Waktu Pak Loh jadi Perdana Menteri. Waktu Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Waktu Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Waktu Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Siapa yang duk kritik mereka ni semua? Siapa duk hentam, duk fitnah, macam-macam cara hasut rakyat? Siapa dia? Tak lain tak bukan Raja Reformasi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan fitnah. Ni kami duk ada ni, duk hidup. Sebelum dia jadi Perdana Menteri, dia dah jadi pembangkang. Dia, keluarga dia, pengikut-pengikut dia, segala macam apa juga menteri yang duk ada sekarang ni, yang duk ikut Anwar Ibrahim, apa yang mereka tak cerita? Apa yang mereka tak canang kepada rakyat? Kesalahan Najib Razak, kesalahan Muhyiddin Yassin, kesalahan Tun Mahathir Mohamad. Semua menteri salah. Semua Perdana Menteri salah. Dia saja betul. Sekarang ni, Anwar Ibrahim dah jadi Perdana Menteri. Terimalah kritikan rakyat. Hang nak marah pasal apa? Rakyat duk ulang-ulang. Rakyat duk ulang pasal dia tak tunai janji. Saya ulang. Hari ni jadi kerajaan, esok minyak turun. Sampailah minyak tak turun. Nak bagi pendidikan percuma ni nak ulang. Nak bagi mansuhkan tol. Nak bagi pendidikan percuma. Nak bagi rakyat senang. Nak hapuskan PTPTN. Lah sekali dia. Cuba cari idea macam mana nak kutip balik hutang PTPTN. Ini lah yang rakyat marah. Dulu masa hang jadi pembangkang, cakap bukan main hebat. Sekarang hang jadi Perdana Menteri, hang sentap. Lepas tu hang pula timbul lah buat kenyataan media. Ada pihak tertentu. Siapa ada pihak tertentu? Rakyat negara Malaysia lah. Seluruh rakyat tagih janji Anwar Ibrahim. Bukan mereka nak tagih apa-apa. Mereka nak tagih janji-janji Anwar Ibrahim. Sampai bila Anwar Ibrahim nak settle janji dia? Dulu bukan main hebat janji. Sekarang ni bila rakyat tagih, rakyat ungkit, rakyat cerita, hang buat pandai buat cerita. Ini cerita lapuk. Tak ada ketandusan idea. Weh, kami ni semua ni belajar ku Anwar Ibrahim lah. Hari-hari dia ulang benda yang sama. Minyak naik sekupang pun guling atas jalan. Buat himpunan sekarang ni, hang tengok pembangkang sekarang ni, adakah dia hasut rakyat suruh berhimpun ke atas jalan? Hang tengok sekarang pembangkang lah ni, tak suruh rakyat berguling-guling. Dia tak suruh rakyat jadi bodoh. Supaya dia tahu satu hari nanti Perikatan Nasional diangkat jadi kerajaan. Tak ada dah rakyat nak hentam pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Pasal pemimpin Perikatan Nasional tak ajak rakyat jadi bodoh serupa Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, dia pandai bunyikan horn, ajak rakyat, hapuskan GST, cukai sana, cukai sini. Marah, nilai ringgit jatuh. Sekarang ni zaman Anwar Ibrahim. Apa yang dia tak buat? Semua yang dia kata tu semua dah jadi. Sekarang ni terpaliklah kat dia. Dia terpaksa reda, dia terpaksa terima. Dulu dia hentam kerajaan, sekarang ni rakyat hentam dia jadi Perdana Menteri. Dulu dia hentam pemimpin terdahulu, Anwar Ibrahim dulu hentam Perdana Menteri terdahulu. Dia hentam Najib Razak, dia hentam semua Perdana Menteri. Sekarang ni masa dia, masa Anwar Ibrahim. Hampa jangan sentap. Hampa terpaksa reda, terbuka hati dengan dengar kritikan rakyat ni. Janganlah sentap.
Terimalah. Pandai pula buat muka sedih. Orang tak ada fitnah Anwar Ibrahim lah. Melainkan dia yang buat dulu. Sedap diri. Tepuk dada, tanya diri sendiri dulu. Kalau hang tak kata kat pemimpin terdahulu, rakyat tak kata kat hang. Allah Ta'ala ni membolak-balikkan hati manusia. Hidup ni serupa roda. Sekarang dulu hang duduk kat bawah, sekarang hang duduk kat atas. Hang terima ambil lah. Dulu hang tak ada kuasa. Hang bolehlah cakap macam-macam. Sekarang hang dah berkuasa. Bila hang duduk kat atas, rakyat kritik hang pasal hang tak mampu tunai janji, hang terimalah seadanya. Jangan tuduh kata rakyat, kata fitnah lah, adu domba lah, buruk sangka lah. Semua ni pelajaran daripada hang. Daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ajak rakyat. Suruh rakyat ni dulu kritik kerajaan terdahulu. Sekarang rakyat ambil balik apa juga hang ajak kami. Kami kritik hang balik. Benda betul kami setuju. Benda salah kami kritik. Sumpah beras lah. 2 tahun tak ada dalam pasaran. Beras tempatan tak ada dalam pasaran. Bila rakyat gempak, rakyat kecoh, rakyat hentam, baru ada. Macam itulah kerajaan sekarang ni. Kami hari-hari desak. Bila nak masukkan tol, buatlah dulu. Ni, senang lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak mau rakyat ungkit balik. Try hapuskan tol. Yang hang cakap dulu, kat pandai, bagi pendidikan percuma. Yang mana rakyat tertagih-tagih benda tu, tunaikan dulu. Baru hang sembang. Kalau rakyat kritik lagi, kumpul bening. Hang buat dulu, hapuskan tol, bagi pendidikan percuma, masukkan PTPTN, serupa apa yang hang cakap. Bila kata hang dah buat benda tu, barulah kami ada respect kat hang. Barulah kami tak panggil hang munafik. Kepada Setiausaha Akhbar, belajar dulu, tanya orang lama-lama dulu, jangan cakap pandai, nampak muka tenang, jangan bodek sangat. Sekian. Salam Ramadan.